Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Dalam video kali ini, saya nak berkongsi dengan anda macam mana kita nak sketch graph bagi polynomial function. Okay, sketch the graph of the function 2x cubed plus 3x square minus 36x. Okay, ni sama je macam dalam buku korang. Saya cuma explain lebih supaya sambil korang tengok ni, korang boleh tengok buku dan korang akan makin faham. Okay, so the very first step adalah kita differentiate dia. So, step yang pertama, okay, f prime x. Okay, so kita differentiatekan persamaan ini, maka kita akan dapat 6x tambah 6x tolak 36. Okay, so itu step yang pertama. Okay, step yang kedua, kita panggil sebagai critical point ataupun critical value lah, mana-mana pun boleh. Okay, saya bagi critical value lah, critical value. So, untuk kita cari critical value ni, kita akan buat f prime x adalah sama dengan 0. Bermaksud kita ada 6x, oh ni kuasa 2, sorry. 6x kuasa 2 tambah 6x tolak 36 sama dengan 0. Okay, so kalau kita faktorkan, kita ada 6. Lepas tu kita sebenarnya ada x tolak, tambah 3. Lepas tu x tolak 2 sama dengan 0. Okay, maknanya kat sini, critical value kita adalah x sama dengan negatif 3 dan juga x sama dengan 2. Okay? So, tapi kena faham, kita cari critical value ni, kita bukan nak plot graf kuadratik. Okay? Critical value ni saya akan explain kemudian lah benda. Okay, so, kita pergi kepada step yang ketiga. Selepas kita tahu pasal critical value, iaitu negatif 3 dengan 2 ni, kita akan cari apa benda yang kita panggil sebagai interval of increasing ataupun decreasing. Okay, so seterusnya, step yang ketiga, interval of increasing ataupun saya tak buat je, okay, decreasing. Okay, untuk kita buat benda ni, kita kena buat number line, table. Okay, table number line. So kita buat table. Dan kita buat macam ni sebab kita ada dua nilai tadi. So this is for negative 3, this is for 2. Okay. So lepas tu for each region kita akan pilih satu test value. So contohnya untuk negatif 3 ni katakanlah kita pilih x sama dengan negatif 4. Between negatif 3 sampai 2 ni katakanlah kita pilih x sama dengan 0. Dan untuk more than 2 katakanlah kita pilih x sama dengan 3. Okay. So, segala nilai-nilai ini kita akan ganti masukkan ke dalam kita punya persamaan f prime x. Kita tak masuk dalam f tau. Kita masuk dalam f prime. Okay. So, kita pun masukkanlah f prime negative 4 dapat apa. F prime 0 dapat apa. Dan f prime 3 dapat apa. Selepas kita substitute nilai-nilai ini, kat sini kita dapat 36. Kat sini kita dapat negatif 36. Dan dekat kanan sekali ni, yang region 2 ni, kita dapat 9. So, our concern is not the number. Our concern is kita nak tengok apakah operasi nombor-nombor ni. Adakah dia negatif ataupun positif. So, kita dapati dekat sini kita ada positif. Dekat sini negatif. Dan dekat sini positif balik. Which means, berlakunya increase dekat sini, sebab dia positif, dia naik. Berlakunya decrease dekat sini. Dan sini pun berlaku increase. Okay. So, untuk step nombor 3 ni, it is compulsory, wajib, untuk anda tulis dia punya macam small conclusion. Okay. Conclusion dia adalah dekat mana dekat mana graf itu naik, increase, dan dekat mana graf tu decrease. Okay. So, kita boleh tulis macam ni lah. Fx is increasing at, okay, kat mana x is increasing? So, ada dua tempat. Satu yang less than negative 3, satu lagi yang more than 2. So, kita pun tulislah kat sini. At x is less than negative 3 and x is more than 2. Okay, itu tempat dia increasing. Manakala dia decreasing pula, okay, decreasing at, okay, kat mana dia decreasing? Dekat tengah-tengah ni. This is between negative 3 dengan 2. So, kita boleh tulis decreasing at x is less than 2 but more than negative 3. Okay.
So, small conclusion ni mesti ada. Selepas anda buat table, anda nak tahu increase, decrease ni. Okay? Alright. So, maknanya kat sini kan, sebelum saya pergi pada poin yang keempat, saya nak anda bayangkan. Okay, so graf kita increase kat sini. Decrease kat sini. Bila dia naik dan dia turun, maknanya ada maximum point. Okay, ada satu point puncak. Okay, dan dekat negatif 3, daripada dekat sini pula, negatif ni dia turun, decrease. Lepas tu, selepas sampai 2 ni, dia naik balik. Maknanya ada puncak, bukan puncak, ada lurah. Lurah paling bawah, kita panggil sebagai minimum point. So, kalau kita tengok dekat sini, since dekat negatif 3 ni, dia naik dan turun. Dekat negatif 3 ni ada maximum point. Dekat 2 ni dia turun lepas tu naik. Maka dekat 2 ni ada minimum point. Which brings us to step number 4. So, step yang keempat adalah maximum ataupun minimum point. Okay, so, daripada graf tadi, kita dapati fx is max at x sama dengan negatif 3. Dan kita ada juga fx is minimum at x equals to 2. So, apa kita kena buat? Kita ganti masuk nilai negatif 3 ni ke dalam f, function yang asal. Untuk kita dapatkan koordinat dia. Okay, so dekat sini kita ada f negatif 3 dapat apa? Dan ni pula f2 dapat apa? Okay, so kita dapati bila kita substitute negatif 3 ke dalam function asal, kita dapat 81. Manakala kalau kita masukkan 2 dekat function asal, kita dapat negatif 44. Which means, kita ada koordinat negatif 3, 81. Dengan kita ada 2, negatif 44. So, kita dapati kat sini, kita punya max point adalah negatif 3, 81. Manakala kita punya minimum point adalah 2, negatif 44. Okay, so di peringkat awal ni, kita boleh bayangkan graf kita ni lebih kurang beginilah. Dia naik, dia turun, dia naik balik. Okay, so dekat atas ni dia punya titik maksimum dia iaitu yang tadi itulah, negatif 3, 81. Manakala yang dekat puncak bawah, bukan, lurah bawah ni pula, kita ada 2, negatif 44. Okay, so ni maximum point, itu minimum point. Okay, ini sketch yang belum final lagi. Kita just nak bayangkan graf dia dulu. Kan sebab tadi kan kita ada increasing, decreasing, increasing. Macam inilah rupa dia. Okay, so kita dah step keempat. Step yang kelima, kita akan differentiate kali kedua. Okay, so step yang kelima, f double prime x. So bila kita differentiate f prime tadi, mana f prime tadi? Okay, 6x kuasa 2 tambah 6x tolak 36. Kita akan dapat 12x tambah 6. Okay, so kita ada 12x plus 6. Okay, so lepas kita differentiate pula, step seterusnya apa? Okay, kita kena jadikan macam tadi tu. Kita equalkan dia kepada 0. So kita ada f double prime x sama dengan 0. Maka kita ada 12x tambah 6 sama dengan 0. 12x sama dengan negatif 6, maka x sama dengan negatif 1/2. Okay. So, x negatif 1/2 apa benda pula? Okay. X equal to negatif 1/2 ni adalah satu titik yang berkemungkinan dia macam titik tengah-tengah sebelum graf itu, titik tengah-tengah between maximum dengan minimum point. So, macam inilah contohnya. Okay. X tengah tu mungkin somewhere here. Okay, somewhere here. Lepas dia naik, and dia turun, tengah-tengah dia itu. Okay, dia apa benda tu? Nanti saya cerita kemudian. Okay. So, nilai yang kita dapat ni, iaitu x sama dengan nanti setengah ni, kita akan tengok satu lagi benda. Okay, iaitu step ke-6. Okay, kita panggil sebagai interval of concavity. Interval of concavity. Okay, so tadi kan kita dapat x sama dengan negatif 1/2 kan. So, kita buat number line. Dia simple je lah sebab x satu nilai je. So, this is negative 1/2. Okay, so macam biasa, kita akan pick test value. So, let's say lah, daripada negatif kiri 1/2 tu, kita ada x equals to negative 1. Di sebelah kanan pula, kita ada x equals to 0 contohnya. Okay,
So, kalau kita masukkan negative 1 ni ke dalam F double prime, kita dapat apa? Kita dapat negative 6. Manakala kalau kita masukkan dekat F double prime ni, nilai 0 ni. Oh, sorry, saya patut letak 0 kat sini. Ini negative 1. Okay, ini 0. Okay, so, masukkan 0 kat sini, maka kita akan dapat 6. So, again, our concern is, this is negative, this is positive. Dia punya operasi tu. Okay? Kemudian, tadi, negatif positif ni bermaksud increase dengan decrease tu. Positif increase, negatif decrease. Untuk second derivative yang F double prime ni, negatif ni memberi maksud concave down. Okay, so kita ada concave down, CD. Okay, saya tulis penuh lah, saya tulis penuh. Concave down. Dan sini pula adalah concave up sebab dia positif. Okay, maksud dia apa tau concave ni? Okay, concave ni, kalau kita ada graf, curve dia tu terbuka ke bawah macam ni. Okay, ni bawah tu kosong kan? Okay, ini kita panggil concave down. Manakala kalau dia terbuka ke atas, dia concave up. Okay, so kalau kita refer balik kepada graf yang kita sketch tadi tu, somehow dia macam make sense. Tengok sini. Kat sini, area sini, concave down. Area sini, concave up. Okay? So, satu, awal-awal dia terbuka ke bawah. And then second time, dia terbuka ke atas pula. So, dekat sini pun, kita masih kena draw conclusion. Okay? Conclusion dia adalah, kejap, saya kena anjakkan ni sikit. So, seperti mana kita buat conclusion yang pasal increasing, decreasing tadi, concavity pun kena buat juga. So, kita boleh tulis kat sini, fx concave up. Concave down dulu. Concave down at x is less than negatif 1/2. Lepas tu, fx adalah concave up at x is more than negatif 1/2. Okay, tak ada apa pun sebenarnya. Kita just terjemahkan table tu dalam bentuk ayat. Fx ni concave kat mana? Okay, down dekat mana? Up dekat mana? Which bring us to step yang ke-7. Kita panggil sebagai inflection point. Okay, inflection point ni adalah satu titik di mana dia wujud apabila berlaku perubahan concavity. Daripada up kepada down ataupun daripada down kepada up. So, kalau kita perhati balik graf ni tadi ataupun table ni tadi, kita dapati ada berlaku perubahan concavity sebab kita mula-mula kita jumpa down dulu. Lepas tu kita jumpa pula up. Okay? So, inflection point ni seperti namanya point. Maka, point itu adalah, kita tulis macam ni lah. Saya tulis dulu. Since there is a change in concavity, okay, then the inflection point exists. Okay, ayat bahasa Inggeris ni pandai-pandai korang lah. Cuma saya nak bagi tahu, disebabkan berlakunya perubahan dalam concavity, maka ada kewujudan inflection point. So, inflection point tu adalah pada titik X sama dengan negatif setengah tu. So, kita pun masukkanlah dekat F yang asal. So, masukkan X negatif setengah ke dalam F yang asal, maka kita akan dapat 37/2. Which means, inflection point kita adalah, okay, point dia adalah negatif 1/2, 37/2. Okay, so sebenarnya, titik itu somewhere here. Okay, somewhere here. Alright? Boleh faham semua? Okay, so sekarang ni, kita ada satulah titik kat sini, inflection point tu. Inflection point. Dan titik itu adalah negatif 1/2, 37/2. Okay, so dah sampai step sini, iaitu awak dah jumpa inflection point ni, you already have 3 important points dalam sebuah graf. Awak ada maximum point, minimum point dan juga inflection point, iaitu satu point yang tengah-tengah di antara maximum dengan minimum tu. So sekarang kita boleh proceed kepada plotting the graph. Okay. So bila kita plot graph, dalam
plotting graph ni dia sekadar sketch. So kita tak adalah beria nak suruh awak plot dalam kertas graph ke apa. So scale is not important. Yang penting titik itu, graf itu semua berada pada tempat yang betul dan dalam bentuk yang betul. So sebagai contoh, dalam case graf ni, saya akan plot macam ni lah. Okay, kita draw paksi dulu. So we have an axis of fx dengan x dekat sini. Lepas itu, kita tengok kat mana point-point tu. So first, maximum point. Maximum point dia adalah negatif 381. So dia adalah berada di somewhere here. Okay, sebab negatif 3 kat sini kan. So katakanlah saya letak kat sini lah. So maximum point dia adalah negatif 381. Okay. Lepas itu, minimum point pula adalah berapa tadi? 2 negatif 44. Okay. So let's say somewhere here. Sebab ni 2 kan, 2 kat belah situ. Okay, so kita ada 2 negatif 44. Again, scale is not important. Sebab kalau scale important, ni 81 tinggi tau. Negatif 44 ke bawah juga. Okay, so scale tak penting. Okay. Lepas itu, inflection point. So kita tengok balik. Inflection point kita negatif setengah, 37/2. So dia somewhere here. Okay, sebab negatif setengah kat sini. 37/2 tu somewhere here contohnya. So katakanlah kat sini okay, inflection point. Negatif setengah, 37/2. So with this, satu lagi titik macam ni. Kita dah plot kan? Kita dah tandakan titik mana yang penting, maximum, inflection dengan minimum point. So kalau kita rujuk balik graf ni, kan? Macam ni. Okay, dekat sini kita dapati masa dia datang daripada kiri kepada negatif 3, dia menaik. Okay? Lepas tu, between negatif 3 dengan 2, dia menurun. 2 ke atas, dia naik balik. So sekarang kita ada pattern naik, turun, naik. Okay? So berdasarkan itu, kita boleh plotkan graf kita sebagai beginilah. Naik, turun, naik balik. Macam tu. Okay? So graf tu janganlah keras sangat. Adalah curve dia. Okay? Okay, so soalan ni alone boleh 7 ke 10 markah. Satu example cukup lah. Banyak ni, panjang ni. Okay, so soalan ni memang awak kena ingatlah segala-gala stepnya. Step yang pertama tu kena differentiate. Step kedua mencari critical value. Step ketiga mencari interval of increasing atau decreasing. Step keempat cari maximum atau minimum point. Step kelima adalah second derivative. Step keenam interval of concavity. Dan last sekali, belum lagi. Step kemudian adalah inflection point. Dan yang terakhir stepnya adalah plotting the graph. So, ni step yang ke-8 lah. Plot the graph. Okay? Boleh faham semua? Okay, so sambil-sambil buat ni, sebab kat example ni pun memang example daripada dalam buku. So, you can always refer to your book for more information. Okay, kat sini saya ajar macam nak dapat sampai ke graf tu. Okay? So, itu sahaja untuk topik kali ni. Semoga bermanfaat untuk semua. Kita jumpa lagi pada video akan datang. Bye-bye.